Jadi driver. Letih, lenguh. Nak bubur support pillow. Tak lepas. Rendah. Macam mana nak buat? Okey. Jom. Kak Lina ajar satu benda. Dapatkan satu benda ni, settle masalah. Okey? Kak Lina ada ni. Bantal H Kak Lina panggil. Support pillow dalam kereta. Okey, let's say kita pemandu. Okey? Caranya, jangan risau. Tadi dia panjang bantal ni. Tak mudah lembik. Kak Lina gantung je Nampak Kak Lina gantung kat belakang. Dah boleh support leher, belakang kepala. Dah boleh support pinggang. Dan boleh support berikat. Selesa tak lagi kita memandu? Yes, selesa. Okay, yang kedua. Let's say Kak Lina jadi co-pilot. Alah. Oh, sedapnya tidur. Nak peluk lah. Terantuk kat dinding. Terantuk tak kat cermin? Tak. Yang jealous ni siapa? Pemandu. Oh, sedapnya co-pilot aku tidur. Awak, bantal ni pun sesuai tau untuk kanak-kanak. Dia boleh, contohlah, Kak Lina ni baby. Bukan baby lah. Kanak-kanak yang boleh duduk tanpa car seat. Okay. Contoh Bini big baby. Nampak tak? Dia boleh main game, tak lenguh pada tangan dia. Dia tak terlanggar abang dia kat tepi, kakak dia kat tepi ni. Dia boleh tidur. Depan boleh, belakang boleh. Okay, dia boleh tidur dengan aman. Ada tak dia terjatuh? Tak. Okay, sangat selesa. Dan dia boleh jadikan bantal peluk macam tadi juga. Dan bantal ni, yang untungnya dia ada H tau. Bentuk H yang ni, awak boleh kalau katakan awak pergi piknik mana-mana, keluarkan je. Ini boleh jadikan bantal dia tidur. Ini boleh jadikan bantal peluk dia. Senang tak? Okay, Mami. Ada yang breastfeeding? Okay. Breastfeeding, Mami. Put aside. Panjangkan sikit tali dia. Letak anak atas ni. Awak boleh breastfeeding selesa. Ini bantal breastfeeding pun boleh dibuat. Mami. Papa. Tunggu apa lagi? Sekarang ni musim cuti sekolah 2 minggu. Apa lagi? Rebut sekarang bantal ni. Bawah RM35 sahaja harga dia. Tak sampai 40 sebiji, tapi bermanfaat untuk seisi keluarga. Cepat-cepat dapatkan. Ada dalam beg kuning, tengok harga berapa. Ambil sekarang.